Hai penonton semua, selamat kembali ke ruangan video Doscope. Selepas mencuba Galaxy Note 5, kami berpeluang pula mencuba Galaxy S6 Edge Plus. Galaxy S6 Edge Plus membawakan skrin lengkung di sisi seperti Galaxy S6 Edge, tetapi dengan saiz skrin yang lebih besar. Ia mempunyai rupa luaran S6 Edge dengan perkakas dalaman seperti Note 5. Skrin hadapannya bersaiz 5.7 inci dengan paparan Super AMOLED berresolusi Quad HD serta kaca lengkung di kedua-dua belah sisinya. Bahagian belakangnya pula diliputi kaca rata Corning Gorilla Glass 4. Skrin lengkung pada S6 Edge Plus kini mempunyai lebih fungsi dari S6 Edge terdahulu. Selain paparan kenalan di skrin sisi, kini terdapat juga paparan aplikasi. Malah, skrin sisi ini boleh diaktifkan bila-bila masa, sama ada di lock screen, home screen atau apps drawer screen. Jika ini tidak mencukupi, Samsung turut menyediakan aksesori tambahan berbentuk papan kekunci yang boleh dipasang terus pada S6 Edge Plus. Galaxy S6 Edge Plus datang dengan 4GB RAM LPDDR4 yang digerakkan CPU Exynos 814nm. Storan dalamannya bermula dari 32GB dan tiada pilihan storan tambahan microSD. Baterinya berkapasiti 3000 mAh yang dilengkapi pengecasan pantas 100% penuh dalam masa 90 minit. S6 Edge Plus juga terbina di dalamnya pengecasan tanpa wayar yang boleh mengecas penuh dalam masa 2 jam sahaja. Kamera utama Galaxy S6 Edge Plus merekam gambar 16MP, lengkap dengan autofocus, OIS dan LED flash. Manakala kamera hadapan 5MP datang dengan fungsi selfie lebar. S6 Edge Plus mempunyai pengimbas cap jari pada butang physical home dan sensor pengesan denyutan nadi di belakangnya. Galaxy S6 Edge Plus menjalankan sistem operasi Android terkini Lollipop 5.1 dengan antaramuka TouchWiz. Ia dijangka mula dijual di Malaysia pada awal September depan dan mungkin akan hadir dengan 2 slot kad SIM yang menyokong rangkaian 4G LTE Cat 9. Jika anda gemarkan skrin sisi lengkung S6 Edge tapi mahukan skrin yang lebih besar, pasti S6 Edge Plus ini lebih menarik minat anda. Nak tahu lebih lanjut? Korang boleh layari laman web www.doscope.com.